Hai, so sekarang ni kami dekat Kuantan. Sekejap My tudung is not appropriate. Ambillah buku saya. Sabarlah. Hai guys, sekarang kita berada di nama apa? Kedai? Apa ikan bakar? Ikan bakar. Nasi ulam ikan bakar. Nasi ulam ikan bakar dekat Balok. Ni kita ada ikan pari, sotong gemuk dengan ikan siakap. Ni semua nasi. Keropok dengan nasi masak lemak labu. Okey. Jom kita pergi bayar. So kedai dia ni kedai dia. Nasi ulam ikan bakar dekat dekat apa tu? Korang search Pusat Tuition Kotak Ilmu dekat situ. Lepas tu seberang dia kedai ni. Macam tu. Aku tak tahu nak bagi direction, tapi macam tu lah. Kita pun tak tahu juga tu. Ada pasar nelayan. Pasar nelayan Balok Kuantan. So ada ikan tilapia, ikan bawal, ikan siakap, ada pari-pari, ikan-ikan kembung, sotong. Ni lauk yang ada lah. Ni telur sotong weh. Tapi tak tahu berapa ringgit ni kan. Oh, 15 lah. Abang tu tengah membakar. Sorry kalau tiba-tiba je dah sampai kat kedai kat Kuantan ni kan. So sebenarnya memang nak plan nak vlog. Lepas tu things happen, you know. Sudah dia dah kat Kuantan dah. Sebab tak sempat nak record weh. Aku busy gila. Semalam daripada Besut ke Kerai. Lepas tu daripada Kerai balik Pasir Mas. Lepas tu daripada Pasir Mas pula datang sini pula hari ni Kuantan. Kita orang bertolak pukul 3 pagi. Sampai Kuantan pukul berapa tadi lah? 9, 8. Saya tidur. Tak boleh tanya Maira sebab Maira tidur. Setelah sekarang baru keluar nak cari makan. Sebab tu lah kita orang datang sini nasi ulam ikan bakar. Sebenarnya dah banyak kedai dah singgah tapi banyak kedai tutup. So kita orang datang sini. And ramai orang kat kedai dia. I hope that sedap lah. Apa perasaan anda? Lapar. Lagi? 7. Okay. See my level? Ni baru. Ya vlogger. Kena ada stand vlogger. Nice vlogging. Wow. Aku ada je stand vlogging tu. Tapi aku tinggal. Badabing, badabung. Okay, ni lah homestay kita orang. Homestay ni dekat Balok. Dia macam perumahan macam tu. Ada sisa perumahan. Macam tu. So jom kita tengok dekat dalam. Tadi I tak sempat dah vlog. So kita vlog sekarang lah. Oops. So ini rupanya. Oh, lah dedek kat sini. Nama dia Dedek Alien, guys. Ini adalah pelaris rumah ni. Tengok. Dedek Alien. Nyawanya. Nama dia Dedek Alien, guys. So ni bahagian tamu dia. Kita buka dulu. Kerana kita kat sini. Dia ada 3 bilik. Dia ada 3 bilik. Bilik ni satu. Kakak. Alah, kakak dah free hair. Oh my god, free hair lagi. Pintu. So, lepas tu kita ada dapur. Orang boleh masak-masak kat sini. Di air. Kita ada tandas sini. Ni bilik kita orang dah sepah sebab tadi kabun nak keluar. Lepas tu kita ada lagi bilik. Ini bilik master bedroom lah.
Sebab yang besar kat sini mama dengan abah tidur. Sorry siapa? Hop. Hop. Je. Kita nak makan pula. So later. Hi guys, sekarang pukul 3:30. Aku baru bangun tidur. Rasa tak sihat sangat. Sebab aku tak cukup rehat. Daripada balik Ganu tu terus datang sini kan. Drive pula. Tengok nanti. Sekarang kita nak tengok abang kita fitting baju. Tak tahulah dia selesai ke tidak. Dekat abang Jamil. Sorry. Ha? Mana? Tak tahu orang yang duduk sini tu. Jom. Cakaplah nak pergi mana? Nak ke mana? Nak buat ke apa? Oh ya lah monyet. Kau dah vlog, aku vlog. Vlog je lah. Cakap. On the way pergi? Gimana ni adik? Rumah abang Jamil. Dekat. Cepat adik. Aduh kau nak masuk kiri, bagilah Cik Ina kiri. Abang Jamil nak kahwin lagi. Abang Jamil berbalah rasanya. Abang Jamil kena marah dah tu. Muka kena marah dah tu. Terpaksa mama bangun juga tu. Lantuk dia. Wow, naik jambatan ni ke? Lupa. Tadi dah kau ni ke? Ha? Ya ke? Pasal nak pasang. Tiba. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Jambatan ya? Jambatan tunjuk. Darat. Kita tak ada jambatan apa sih, Mak? Kita ke kanan. Tak tahu juga weh, jalan weh. Brotis. Gini, aku kena masuk pagar-pagar ke. Wow, cantiknya guys. Kita tengah tu, kita cakap pergi mana? Parking je lah parking lah ni. Parking lah. Ke mana nak tubik kan? Kita tubik dulu. Aku di siapa ke dia kena vlog ha? Mana tahu kita ambil video dia dapat banyak tu pani job. Ya, sampai guys. Dia mari. Sampai guys. Sampai ke rumah abang Jamil. Okay guys, kita dah sampai dekat rumah abang Jamil. Kita mana? Tengah. Jauh. Sampai depan rumah abang Jamil ni. Ya. Kat pintu ni. Bukan kat pintu luar ni lah. Aku barai dulu. Aku barai. Tempat parking. Oh ya, ambil lah. Kakak ni. Jom. Kacau lah ni. Seorang dah sampai. Bunyi bising sebab abang sedang masa rumput. Silau. So kat belakang tu dia apa tu? Dia pantai. Belakang tu pantai. Sini. Kena pergi. Dah ada lah depan. Ambil dah. Gebut abang. Dia adalah kepada Ustaz Haji Basir. So, benda tu bukan dekat dalam, benda tu dekat luar. Semuanya semua adalah dekat di pantai. Nanti dia akan tunjuk, dia nak cerita pasal nanti. 8:30 tu dia akan kumpulkan semua orang. Dan 8:45 dia akan turunkan semua orang. Maksudnya tim berhenti dah ada berserta dengan mama kat bawah tu.
Nanti je. Makan beradab korang. Je makan beradab. Ada yang kecil. Favorite lelaki tu. Nanti lagi. So makan lah betul-betul. Setengah jam boleh bagi ke nak tambah lagi 40 minit. Nak orang ada sampai mari sampai lepas petang tu. Kan? Orang nak outdoor, korang nak minum dekat luar, tapi ni golongan tak dalam sendiri merokok dan vaping. Mesti lepak dekat luar je lah. Kan kita pula pergi abah-abah kat sini. So, orang suka lepak luar lah kan. So nak lepak luar pun nak makan boleh makan kat luar, tak ada masalah. Yang masa yang kahwin tak. Nanti duduk kat atas ni. And then ada meja yang tadi. Yang meja korang duduk tu meja akad nikah. Okay, ini padang sana. Hai guys, sekarang kita di Pantai Batu Hitam. Deh. Pantai Batu Hitam. So we're searching for the oh ya, kat situ agak cakap tapi kena order sebelum pukul 7 sebab pukul 7 tu dia dah tak jual dah. Si bar tu yang ni famous dekat TikTok. Udang datang guys, udang datang. Udang, tapi dia tak ada udang galak. Sekarang dah pukul 6.52. Mula lagi patah balok, lepas tu sampailah kat Pantai Batu Hitam ni. Okay, terima kasih. 7 kan? Terima kasih. Dia 47. Beli air ke? Nak beli air ke? Tak ya? Tak ya hari. Kan beli. Tu baby je beli. Tak blok. Ambil gambar dulu. Kau nak ikut beg kenapa? Ada 2 jenis. Oh ni kepuk. Aku lauk. Odeng. Sempat. Lembek pun lembek eh. Ya, macam kan. Lah memang lah dia ni kalau tu lah tu. Kalau lain makan lain. Goreng. Okey tu. Dangat lah. Baby. Tak ada makan kepuk. Ikan ni lah. Ada apa aja dah kan? Bukan ni? Ya. Soto. Nak adik beli. Tidak. Dia mari tak dia ganti. Hilang itu. Apa? Dia tanya lah apa kata dia banyak baju Siapa dia? baju dalam dapur. Dia ni dia. Oh, kadang boleh jadi ngapik lah. Dia mana ada ngapik. Oh. Ni tengok. Oh. Mana tempat makan tu? Jauh tak? Jauh juga ya. Tak sotos tu. Adik. Tak kalau ada. Apa? Kita nak air. Wow, tengok je. Panas. Ni kah? Mana jalan kat kita. Mana nak buka? Tapi kita toilet. Aku buat. Ini kita toilet. Pagi ni. Toilet tu. Duk molek dia. Aku tu salah jadi. Ada tak potong. Kau gitu ya boleh? Boleh. Lembut lah. Lembut. Tu lah aku tak nak set. Yalah. Ulang lah. Ulang. Ada 2 buah tu lah ni. Ni? Boleh ke? Ada boleh. Ni dia buih. Ya, Bakar ni. Udang.
Ni sedia ya. Tengah tak semua tu. Tahu lah. Ha? Nampak macam jam tu. Aku lagi ni. Sana ada sini tadi ni. Lagi dek. Lagi. Jom sini yang dua. Makan tani. Taklah siapa sanggup tak makan tu lah makan adik. Kau jangan. Kun kadang-kadang buang hilang kadang. Ada je. Kalau itu pun ni. Green tea macam. Dah ni. Saya tilik menu. RM5, RM7, RM7. Lima ya. Okey lah. Nak gambar. Aku cara ni. Cara. Kan jom eh. Tak apa, saya kena apa ni? Kena dago. Tak betul tu. Oh, saya nak panggil dia. Sibah dah. Sibah lah ni. By the beach. Cantik. Besar. Tapi ni skala ni. Ya, skala. Nak terang. Skala. Tapi tak ada. Lama belum. Tidak. Dah. Hai guys, sekarang kami tengah bersiap-siap nak pergi ke ECM. Pagi tadi kita orang dah keluar tapi I tak vlog, so I lupa I tertinggal phone ni dekat rumah. Kita orang pergi lepas tu sana dekat kedai kopi Pop Loh. Lepas tu pergi Brotis, beli nasi lemak dengan makan roti ke apa panggil roti tebal tu? Roti yang orang guna untuk roti titap tu, tapi dia buat English breakfast. Dia letak gambar kat sini. Kat sini gambar. Sebenarnya aku tengok dalam vlog. Terus sekarang kita orang tengah tunggu abang mandi. Kita orang semua dah siap dah. Tadi kakak dah siap ni. Si Myra dah siap juga. So this is my outfit for today. Outfit tu apa nak outfit sangat aku tertinggal. Tak apalah. Tak bawa. Kau nak tanya adik saya. Ada? Ni. So sepah doh bilik. Sebenarnya aku nak apa? Tengok movie sebab lama dah tak tengok movie. Dekat cinema lah. Tengok movie tu dah selalu dekat cinema. Tapi tak sempat lah. Soalnya nanti kalau tengok kan lama pula. Ramai ni ada. Cek dah kat mana? Saya ketik ada, dah ketik ada. Oh tu tak apa boleh beli. Barang-barang tu. Ada aku bawa lah orang yang tu. Dah ada lagi. Teka, saya pakai las ke tak? Balik nanti kena buat benda-benda ni. Ini kawasan rumahnya. We're going to ECM now. Aku dah barai. Jalan-jalan lagi dah barai dah. So yeah. Sekarang ni kami on the way pergi tak tahu ke mana. ECM. Mana? ECM. Pergi ECM. Apa ECM? Tak tahu. Kedah terus dulu siap dulu. Okay, correction nak pergi cari barang kahwin. Baru pergi ECM. Okay, bye. Hai, kita tengah beratur nak masuk ke East Coast Mall. Dah tak apalah, boleh pergi sama nanti. Kita nak beli kasar pasal ni. Tol yang mula-mula pagi main tu memang tak kena charge ke? Sebab pagi.
Mana ada belayar hanya tu. Bukan, hak tu yang kedua dah. Yang mula-mula. Mula-mula tak pecah kita nak masuk tu kan. Okey. Kedua baru pecah. Dia tu dah ada jalan tu. Oh, macam tu. Oh, faham. Cuma lah budak Kelantan. Oh, sorry lah, Kelantan tak ada tu. Tak rekod lah. Kita nak betul. Rekod lah. Bukan dah tu. Apa kelas tu? Tahu? Kali ni kita Oh, balik. dekat Kita betul. nak balik Kelantan ni. Dia tak pecah sini dekat Gambang ni. Dekat kita Ya. masuk ni. Nanti dekat Ganu tu dia pecah budak. Dia tubik daripada Oh, dia highway tu. Lepas tu Kelantan tak maju. Kata tu. Pak lari baby bosan ni. Betul lah tengok ni dia. Baby bosan ni. Baby kena darah tu, Bi. Kena panas tu. Okey nak cendol. Dia lah. Basah dia lah. Agak dia lah. Kecik dia lah. Dek Syah. Apa-apa nak baca boleh kali. Dek Syah. Dek Syah, Dek Ra. Oh. Kau ikut apa? Kedebel. Kedebel dah. Oh, tengok blusher aku tu. Dek Ra. Nama diberi Hanis Maira. Nama panggilan Dek Ra. Lah, salah ke? Kadek pakai atas dah dia ambil kiri. Ikut kat adik lah, tak siapa nak buat kau tu. Boleh ke tak? Ini. Oh. Oh ya, awak tahu. Orangnya tu lah. Gapo lah ada. Tahu lah. Halo. Eyong mudah, eyong. Kita ada eyong lah. Ni kalau mama nak menjerit lah ni. Naik. Kalau kakak itu bikin memo. Mama kita naik atas ke bawah ni? Bawah. Naik ke bimo tu pun. Mama gayat. Kayak kakak biasa dia naik atas. Sudah mama kayat. Sudah ha. Di bimo tu ada go tu ke? Bukannya gini tu buka. Wow guys. Alah, ibu perik tu lagi lah. Kita darat guys. Pusing. Kita darat guys. Aku gayat juga panas sikit. Dekat ibu perik tu dia punya parking macam ni nak naik. Pusing. Macam tu ke tu. Kata je. Yang kita tengok tu. Ya. Dek Ra. Keduk baju dah. Ikat. Gelak dah tak nampak dah. Nampak baju je. Putih. Tu tunggu kat tu. Mana orang nak masuk tu. Ayat dia tak payah masuk lah tu Bek Mola. Tak tahu bau tu Bek kau. Ni. Mana? Ni. Oh ni ada. Ada dua lagi. Dia comelnya tu belakang tu. Tu sana. Adik dapat oi. Hai. Kurang sebisaku. Bisa Dek Ra boleh laju pagi. Cantiknya langit. Naik kereta adik sejuk, lepas ambil kami bau. Wah. Kan? Wah. Belakang. Banyak cantik. Boleh juga macam tu. Bau memang dengan bau. Setuju tak Bik? Setuju Dek? Habis. Setuju siap. Okay guys, kita dah sampai ke SCM. Saya ingat ke dong? Tak apalah. Oh, saya dalam petak saya dah cantik. Background kat belakang ECM. Jom. Woi, mana pintunya? Where's the pintu? Where pintu where? Where pintu where? Tanya. Kita guna dalam belakang sebab lift lambat. Oh, JSC, ada JSC. Tak boleh, lain lagi guys, penuh lagi. Kepala otak dia. Nak tengok final destination. Tak apalah, kita tengok dekat West Haram je lah. Tak adik dah bayar.
Okey. Oh, tingginya. Aku kena jengkit kena. Tak payah ni. Tak payah filter. Tak boleh filter tu. Ada filter dah tu. Filter dah tu. Ni bawa dah filter. Ambil adik mulut tu. Asli tu. Cik asli tu. Asli main lah. Cuba. Ah. Mana baby tu? Baby. Baby di belakang lah, baby tinggi. Aduh, ngangah. Kan dia tu nak jalan ni. Dia tak ada kiri. Belakang sikit. Lagi tak? Nah. Tutup ibu tu. Tunggu dia tu. Oh. Mana sikit kakak? Ke sana sikit. Ha. Okey. Oh, retik tu. Tapi hangat kat adik tu. Kakak kau ni sikit. Ayo. Ketik. Alamak, Ami dah tahu apa. Okey, cuba apa lah. Payah orang di belakang tak apa. Tunjuk kau ngah belakang. Ngalah Cuba. Mula. Nampak kat adik. Ni mula. Tak nampak lah kat adik. Kat adik? Bukan. Kat adik. Dah dia retik. Dah. Ni boleh ambil ni. Ambil adik. Boleh lah tu. Dua muka tak ni. Okey. Boleh. Ambil kosong-kosong lah adik. Ujung ada betul-betul gitu. Ambil warna kosong. Ni, mana kan? Dah siap dah. Bergambarnya. Daerah. Daerah ini kita ambil gambar dalam puri. Kita ambil gambar dalam puri kura. Daerah weh. Tempah lah daerah. Digital foto ada. Center email. Ambil lah. Nak ambil. Tu kat adik ambil. Scan. Tak apalah kat di atas. Tengok. Jadi ke tak? Sampai? Tunggu. Dia tengah kopi lagi. Tu. Ada lagi. Ambil. Hai, saya baru lepas selamatkan phone ni. Daripada ketinggalan. Salam. Hello. Kita dah matah ni. Lagi dah ni. Duduk mana? Dia dekat tempat tadi lagi. Dekat Kedai Laksa. Mana tu? Bawah ke atas ke? Duduk alik ni lagi. Duduk. Dah masuk. Okey. Yap. Tempat mula-mula masuk. Aku tinggal kamera phone setting aku ni weh dekat dalam puri kura tadi. Tengok setting ni memang gelap kan. Hey. Tadi pakai elok je nampak. Okay, jom. Diam lah kau cakap kita handas Cakap kita handas. Nanti. Tepak Kau mendengar ya? Asal duduk jauh-jauh? Nak kita nak final destination kan ni? Jom. Menarik. Patut tak ada. Tu tengok je tadi. Regular. Tiga ketul 12. Kalau satu set, dua ketul sekali dengan price 15 berapa tak? Tiga ketul 12. Ya. Tu dengan anak tu.
Pas SMP. Macam menarik. Bis. Kita membeli basket dia. What the? Okay, mission abort guys. Tiba dari roti, habis roti. Bu, bahasa Indonesia bu. Apa perasaan anda? Hari terakhir bujang. Hari terakhir menyanyikan anak dara. Cakaplah saya happy ke. Okay, no reaction. Besok dia dah tak bujang guys. Yang ni bila? Ni bujang selama 32 tahun orang ni. Letih aku tunggu nak ambil Ipah weh. Kakak Ipah nak beli dia esok. Kakak Ipah Manda sour cream. Ada bola. Baik. And underwhelming happy potato punya chicken tenders. Mana? What the heck? Makan. Dia patut jual kat Pasar Malay 2 biasa. Ha? Enggak. Panas. Saya dua tu lah. Masih. Sedap. Masih. Aku berdiri kat sini ya, Dedek. Itu lah, saya tanya. Oh, kaki ijaz. Boleh ambil lah tu, baby. Jauh. Panas. Tidak beratur tu. Belum ni mulut. Tapi nak lagi. Adik. Baby. Mana? Ini. Rasa dia sedap. Masin guys. Gani dia ni masin sikit. Dia punya seasoning. Bagi sedap. Sedap. Cubaan nak claim yau-yau. Pak dah dapat berapa? Berapa Pak dah dapat? Kena bagi aku pula. Berapa Pak dah dapat? Berapa Pak dah dapat? 4, 8, 12, 13, 14, 15. Ya Allah, kena kira-kira dulu. What the heck? 5 dah 5. 25. 9. Janganlah bagi CV 9 kakak. 9 mudah je. 9. 7 dah nak 7.
5 darat 7. Kenapa tak boleh langsung? Kalau jalan lagi tak ada. 5 darat 7. Alasan tu kau? Hanis belajar mengepau yau-yau daripada Ngah. Apakah perasaan anda berjaya? Macam bayar dulu. Tahu? Olok tu beg. Tapi waktu beg duit. Pasal Ngah hari. Ingat pak doh. Kau tahu ni kata. Koyo kau. Macadamia, kacang macadamia tu yang bulat-bulat tu. Dia tu kita ni. Menarik lah. Menarik je untuk dibeli. Ni kita kat dalam Barrels guys. Dalam kedai Barrels. We're looking for Abah punya gift. Abah. Yang ni adik nak. Yang ni ke yang ni lah. Ha? Beli yang sama? Abah saya nak pusing balik. Mascarpone tak nak. Oh. Ha? Tak tahu siapa pegang. Duk mana adik? Tengok mana? Dah berpipis. Kita borong sikit kat Barrels. Yang ni coklat susu. Apa lagi nak beli tu? Ni je ke? Nak beli ni je ke? Ni je. Ni je. Oh, ini. Ini dianya. Dah. Macam. Menarik tak? Able. Mama tak beli ke Mama? Ha? Mama tak beli ke? Ada tu tak? Ada. Tak ada. Ni ada. Kau semua apa? Boleh dong. Ha, okey pula. Cuba tersambung di sini. Oh, comel ni. Comel ni. Sini comel. Terutamanya pipi adik. Tak tahu tak. Ada baby masalahnya. Video lah ni. Nah, tekan dengan putih. Tekan adik putih. Oh, tak nampak dah lah diamondnya. Oh, ni. Tu, depan lagi. Ah, cepatlah. Dah. Adik pula. Adik pula. Kepus. Au, kepus pun kakak. Bukannya nampak. Skrin adik. Aku. 30 gram of protein. Oh, ni dah berhabis ni dengan protein dia. Okay, kita sekarang di second floor ECM. Mencari arah tuju. Apa? Kau makan mana-mana kau lapar. Oh, munih. Ni tak lagi makan dia. Kata buat apa spesial? Ada? Yang Bau. Oh, bawa lagi. Ah, jom. memang tahu tak tu siapa kau sini. Kak jumpa tak ni? So, atas. Tu siapa? Gila nak pergi ke apa dah? Bengkulu tu. Faya.
Sekarang kita berada di Shilin. Kakak belia yang Shilin. Kita ada daerah bersama kita. Inside. Hai guys, sekarang kami di Boat Noodle. Setelah 30 minit perbincangan makan di mana, sebabnya sorry latte lawa 3 ten tu. Sombong doh daerah. Sombong doh. Wow, misai. Dia ni. Okey tak? Dia agak. Barang kakak makan yang gunting. Banyak-banyak benda pakai yang gunting. Tak pedas. Yang Penang tu. Yang tak malu apa. Hi guys, hari ni is my brother's wedding day. So jom kita review sikit pengantin. Apa perasaan nak kahwin? Biasa je, relax je. Oh, semalam tak ada jawapan guys, hari ni ada jawapan dah. Menung pula mu. Jangan lah. Yang lain tengah bersiap lagi. Tengah bersiap dalam rumah. So kita pusing sikit cari dedek ni. Tak ada dedeknya. Hilang dedek weh. So this is my outfit for the day. I don't have a place to put it. Oh, I letak kat Ichigo. Oh. Ha? Apa dia? Nak sangatlah dia tu. Teng teng. Teng teng. Adik. Ya. Marilah cepatlah. Berapa pula tu kan? Ha? Tu bakar tu dia ambil tu. Oh. Cepat go. Ambil gambar ke? Ha? Video. Bye pengantin. Apa? Tengok kamera selfie. Ih, awak nak beli. Ganti. Apa dia? Ganti? Apa? Balik lah. Pak Ma. Mari kita ambil shot daripada depan. Sampai. Ambil dah. Apa dah pengantin?
Pengantin lama juga function. Pengantin lama juga. Mungkin lalu kakak buat kereta adik. Kakak boleh bawa mengilu sini nak tahu. Ya. Dia ada. Orang makan hati ni apa kau ni? Kakak buat kereta ni. Ha? Kakak buat kereta. Ah, kau orang dah boleh dah. Biasa orang kereta ni. Kita buka ni. Cok. Mana adik kita dulu kau? Ha? Adik kita. Ha. Kakak buat Tu ngah nak pakai samping. Aku pula. Pakai tu ni kat mana dulu dah? Macam hainya. Hei, tak saya ambil kau ni. Dia tak semua bawa kau. Tu tak boleh bawa mana lah. Tak boleh ambil agama dia. Bulan. Anak suruh double check pula. Kakak ada barang tinggal. Ayat letak mama suka hati. Lepas tu tertinggal adik tu bawa lah. Lepas tu ingat kau nak berhenti tengah jalan ni ambil. Kau nak apa kaki? Kau boleh nak ambil video dia tu? Tak pakai guna net tu je lah. Okey. Bawa semua ni. Okey. Tengok. Ini adalah momen-momen terakhir saya bujang. Ada orang ni tak bujang lah guys. Pasti yang mana yang berebut tu boleh lah. Berhenti lah. Siapa yang berebut yang malas aku. You. Ada tak? Baby? Korang tak payah berebut abang saya dah. Korang berebut saya pula. Jangan kecewa lah kepada peminat saya di luar sana. We are on the way to rumah. Kepada peminat saya di luar sana, jangan bersenyum. Rumah Abang Jamil. Kau jangan dengar pengantin ni dah merapu. Kita on the way rumah Abang Jamil. Sebab nak ready untuk akad nikah dekat tepi pantai tu. Kau batik apa lagi? Tahu lah. Ini pengantinnya. Abang Jamil tu berapa minit je daripada rumah ni homestay? 4 minit, 3 minit. Betul ya, dekat mana? Dekat saja. Keluar tu Adik rekod sebelah ke? kiri. Oh ya. Apa? Kecil luar. It's so near, you know. Ini bukan ni. Itu kecil luar tu kecil luar negara. It's so near. Ada orang kata enggak, tak apa jadi bau ni. Orang pada pun. Saira. Dia kata review Mia, amiga. Dia you know the place that apa itu dia? Go dia. The wedding hall is near. It's near lah. It's near. It's only take like 4 kilo, 5 minutes from homestay. Yes. Okay, yes guys. Okay. Itu dah rumah Abang Jamil ni. Sah. Ke? Di hari kemudiannya. Latihan dia dah ke? Siap dah lah. Hei, nanti lagi. Ya saya. Kita masuk dulu. Dia pergi kasut. Okey kasut dah boleh. Okay, Fatih pandang bunga. Yes. Senyum je. Okay, one more. Okay. Ya. Say hi. Hai. Ini saya. Saya mak pengantin perempuan. Yes, bagus. Itu bakal menantu saya. Ini bakal menantunya ni ha. Macam muka tengok kat dalam video. Senyum ke? Pahit ke? Muka biasa. Okey. Tengok kat dalam. Ajar. Okay, ya, stay.
Nyampuk. Kau kenapa? Tu mati lah. Kau apa? Tak nampak. Okey, Air kecil. Gila tu mencelah Untung kecil. Tu lah majlisnya di situ. Tanam. Yang masih lagi kosong. Terima kasih. Kita mandi. Seorang isteri yang cerdik, bijaksana dan soleh. Berikanlah kepada suami kakak kasih sayang serta hati yang diselami kejujuran dan keikhlasan. Hendaklah kakak sentiasa memelihara budi pekerti serta tingkah laku yang terpuji. Okey, pegang sama-sama, bagi ruang kepada Cam. Senang je. Sekali lafaz je. Macam mana nak baca Al-Fatihah kan? Sekali lafaz je. Debang dia pasal. Ada. Al-Fatihah apa salah? Sasol. Satu ke lalu. Assalamualaikum guys. So sekarang ni kami on the way pergi dekat Dewan balik. Rumah Abang Jamil. Rumah Abang Jamil balik. Sebab ni tadi dah selesai sesi nikah. Sekarang kita nak sesi sanding pula. Asal makeup macam pucat. Makeup kat adik ke tak? Ke perasaan saya. Sekarang kita nak pergi majlis sanding pula. Jadi kita nak jadi flower girl baru lah. Tak tahulah siapa boleh recordnya. Ya. Kenapa muka kau adik macam? Mak ai. Realistik betul. Sangat ni. Dia is realistik betul kamera dia. Kau tengok. Oh my god. Oh my god. Kat sini tak ada rata bunyi. Dipersilakan wahai Fatin untuk menyambut suami tercinta di muka pintu. Dipersilakan. Oh ya ke? Itulah ni cikgu famous lah. Nah dah dia cakap ni, teacher Min. Tu lah cakap, tengok kat TikTok Mami dia cakap teacher Min tu. Pergi dah tengok. Malu saya. Kita dulu balik ya. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki, kalau tengok macam mana dia orang ni pakai nak pergi mak-mak je. Jadi kalau ayah je boleh daftar, mak-mak boleh pergi. Vlog ni? Oh nak vlog. Ni kita ada penampilan khas. Vlog ke? Vlog, ya. Vlog ke vlog? Dengan vlog. Dengan ye. Yo. Atas muka. Bagus, saya suka. Tu kemo ya lah.
Dia kata, kesal beres-beres. Kena tak lala ni. Lucu. Lucu. Okay guys, selesai sudah proses perkahwinan tadi ni. Oh, lambat dah. Mau delete tu. Balik ya. Lala. Ada. Gila Biyu. Biyu juga aku pun. Oh ya. Beres Bye. Ada rakaman muka awak tadi. Ada. Bye. Balik dah. Pegang lah. Wah, letihnya aku social. Berikut lagi tu lah. Yo, yo. Kita tu tengah rakit lagi muka. Pusing lagi tu. Memang lagi dia lagi. Aku merah. Tu kayak bebek. Oh, lalang lagi tu. Tak ni. Pusing. Okey. Dah selesai. Untuk kali ni. Masa? Cakap lama. Sepatah dia kata. Ha? Saya dah letih. Semua dah letih dah. Balik dah. Let's go. Apa berucap? Terima kasih untuk dihadir menjayakan majlis kahwinan anak kami. Panjang umur jumpa lagi. Bye-bye. Okay. Hey guys, it's our last day in Kuantan Striker dekat Kuala sini. Dan sebenarnya kita nak beli makanan, kita orang beli nasi lemak. So sekejap kita nak beli roti sana dekat kawasan juga. Yang ni area dekat dengan masjid. Masjid apa tak tahu, nanti aku tengok balik nama masjidnya. Kita ada Ichigo kat situ. Ya. Ayah nak kira apa? Try lah yang ni. Yang mana tak pernah try ni, boleh attack. Ni, lepak ubi kayu. Ambil plastik. Kira sana ni kak? RM5 boleh campur. Semua? RM5. Yang lain boleh campur. Yang ni? Yang tu Sama? RM5. Ha? Nak dua-dua? RM5? Ya. Ya. Ni apa? Cik Mac. Nak bubur berapa tak tahu. Berapa tu? Berapa dah tu? 4 biji? 5 6 7 ni. Nanti hok ni dengan harga lain. 7 ni. 7 8 2 lagi 9 ni mana? Ambil satu 10. Ni nak apa? Berapa? Satu. Muka sesar. Satu. asal lah. Tak nak bodoh nanti je. Apa bodoh ni je? 2. Okey. Dah. RM3. Sekali. Yang tu berapa dek? 3. RM3. RM3 dah. RM5. RM5 dah dah. 5 ini berapa dia? 14. 4 campur 6, 14 campur 5. 19. Kau dah bersungguh sikit. Terima kasih. Jom. Ambil lah tu. Pegang elok-elok. Dah pegang. Astagfirullahaladzim. Mak kau. Tak payah kot kau selima. Selima lah kau nampak luar. Mula tak record. Nanti channel pula. Dekat kedai situ. Tu nama je kedai warung Pok Lias kot. Tak pasti lah. Ataupun Kak Z. I don't know man. Sebab kedai dia semua sebelah-sebelah. Tu tak tahu yang mana satu namanya. Dah Atik. Oh ni warung di sana tu masjid. Mak kau. Tak adik. Naik atas. Adik nak roti apa? Nak roti bom. Roti telur. Roti bom.
Apa ni? Sekejap. Kedai dia. Dia dekat masuk dia ada banyak macam. Tak tahu macam model sebelah dia tak juga. Ada macam banyak-banyak kedai dekat satu tempat. Kedai lain, kedai orang lain. Hari ni hari last dah kita orang kat Kuantan. Sebab majlis pun dah selesai. Lepas tu esok aku dah kerja. Aku minta CRT 2 hari je. Semalam dengan hari ni. Satu semalam hari kenduri. Lepas tu hari ni nak balik daripada Kuantan ke Pasir Mas lah. So total 2 hari I mohon CRT. Ini pun dah cuti dah. So tak tahu nak pergi mana. Tengoklah masa mana. Eloknya kan kenduri ni buat masa cuti sekolah barulah best duduk kat sini Kuantan lama-lama. Ni hari sekolah kan susahlah nak jalan. Dia pun hari kalau Kelantan cuti Jumaat Sabtu, kat sini cuti Sabtu Ahad. So susahlah sikit. Kalau cuti sekolah tu best lah, boleh jalan. Nak tengok Zeus kat sini. Zeus kat mana? Zeus Balok. No way, 11 minit juga aku baru je nak pergi beli Zeus. Kena 11 minit kan daripada sini. Jauh lah 11 minit aku malas. Sebabnya yang sekarang ni yang dia punya T-series yang ni sabar, fokus. Sekarang juga White Peach Oolong sedap. Yang ni I tak try lagi. I teringin nak try ni. Yang ni I kurang sikit kalau Jasmine Tea. Walaupun tu nama saya. Ni aku taruh. Kopi tisu yang sampai. Tadi ada buih. Lepas tu dah lama sangat nak pergi dengan ID ni. Dia hilang dah buih dia. Yang ni nanti tisu balik. Tak nak balik. Air sejenis yang mudah attach dengan sesuatu tempat ataupun sesuatu kenangan. Itu bila I pergi somewhere, I rasa sebenarnya saya nak balik kan. Borak nak balik. Rasa macam tak nak balik. Tak nak pergi kerja aku. Tak nak pergi kerja tu lah yang utama. Kau main telefon nak pergi lagi. Okay, sekarang saya nak balik dah. Jom. Kita orang order roti canai. Dah dapat dah roti canainya. Bawa balik. Mandi. Makan, mandi. Lepas tu nak balik Kelantan dah. Dia macam di kedai dia. Nampak tak? Dia banyak-banyak macam tu. Kat situ tu masjid. Sana. Okay, kita orang nak on the way balik ke homestay. Saya mencuba untuk menggunakan daya ingatan saya untuk pulang. Tak ada buka map. Kalau sesat, kita sesat bersama-sama. Tiba. Kita cepat. Betulkah pilihanku? Betul. Ini je kau. Betul. InsyaAllah. Kalau sesat bersama. Betul ya aku. Ya. Ya, betul. Ingat. Okay, kat Bonggok. Bonggok banyak sini, tak pelik. Asal aku tak ingat Bonggok ni. Mana? Bonggok tadi ni. Cuba buka tempoh tu. Salam untuk yang ke kali
Kali yang ke? Bukanlah Hanis. Ya ke? Macam bukan je. Tiba. Aku baru cakap tadi kalau tak pergi dah. Yalah, sesat bersama kan. Your words not mine. Confirm sesat tu. Confirm sesat. Confirm tu. Tak apa lah. Kita dah guys. Jalan ada lagi rumah okay? Tak kena. Jalan-jalan guys. Mana ada dua kedai tu tadi? Tu! Kanan. Bukanlah itu. Masuk rumah kan? Yang tu nak keluar. Ni nak masuk rumah. Alah kau ni kadang ikut kau lagi sesat tu. Oh ya ke? Cepat dah kak Biar lain nak buang. Ni. Alah Maira tu pun tak pandai. Tiba aku yang kena. Tu pun tak tahu. Cendol. Nampak tu. Siapa gunakan map? Lambat je lah sikit sampai. Tiba. Yang jauh tu. Oh! Tu ke Didik? Tu! Ya ke? Serius. Oh lah. Kadi. Cepat dia. Aku nak ambil cepat. Bukan Didik tu. Tu bunga. Bunga pear. Cepatlah. Aku nak turun juga. Baby masuk ke tu. Payah. Nata. Tapi tu kat rumah tu mandi ke kan? Hai Dede. Setelah 2 hari awak hilang. Oh, dia tahu kita nak balik. Okey, jom balik. Bunga tak nak datang. Dede. Dede, baba Dede. Hari ni kita orang nak balik dah Dede. Hai Dede. Orang nak balik baru ada ni. Ke dia ingat kita dah balik tu? Kosong rumah ni waktu kita makan. Hai, saya dah siap. Sekejap lagi kita orang nak bertolak balik dah daripada Kuantan ke Pasir Mas. So sebelum kita balik, kita makan dulu. Yang ni yang roti canai yang aku beli tadi, tak sempat nak makan lagi. Sekarang dah pukul 12.30. Aku siap-siap dulu. Ada tak makan lagi kau? Tak makan lagi? So, tadi I order roti bom dengan roti telur. Janganlah. Kena tangan. Kena lengan baju. Ini roti bom. This is my roti bom. Roti bom. Fokus lah kat sini. Roti bom. Punya satu lagi roti telur. Adik, mana roti kosong dik? Tak ada pun. Maira, roti kosong tak ada ni Maira. Ni ke benda ni? Oh aloh, tak ada roti kosong. Kita makan dengan kari sikit. Walaupun kita roti bom yang dengan kari. Tempe weh. Hari? Mana boleh tahu belakang minat kucing? Memang ni belakang. Dan Barang kita ni macam tak kosong. Pak ni lagi semangat dia siap sampai dah ni. Ada baby bang tak ada. Tak bawa. Mantau ke pantau? Pantau apa? Okay lah, I'm gonna finish my meal. Then I'll see you later.
dia nak gerak guys.